Itu ada orang kata tukar nama ni senang. Tapi betul ke senang? Jom kita tengok. Baru-baru ni Melissa ada terima satu soalan dari klien. Melissa, sebelum kahwin dulu saya dengan adik ada beli rumah. Sekarang rumah ni saya seorang yang bayar. Adik saya pula dah beli rumah lain. Saya nak tukar nama adik saya kepada nama wife saya. Boleh ke? Jawapan ringkasnya, boleh. Tapi anda tak boleh pergi bank dan minta tukar nama macam tu sahaja. Sebab rumah tu masih ada hutang bank. Anda wajib buat proses pembiayaan semula. Maksudnya anda dan isteri kena mohon pembiayaan baru berdua untuk bayar habis loan lama anda dengan adik. Dengan buat langkah ini, transformasi yang anda dapat ialah: 1. Dari segi pemilikan rumah, 50% bahagian adik anda akan dipindah milik kepada isteri anda. Maka rumah itu akan milik anda dan isteri. 2. Dari segi pembiayaan rumah, anda ada 3 pilihan. Sama ada pembiayaan rumah di bawah nama anda sahaja, ataupun isteri sahaja, ataupun nama anda berdua. Jika nama berdua, selalunya memang lebih senang nak lulus. 3. Bila buat pembiayaan baru, anda juga ada pilihan untuk dapat wang tunai sedikit. Atau anda juga boleh pilih nak cuma cover baki pinjaman lama. Dalam masa yang sama, anda boleh dapatkan kadar faedah yang mungkin lebih rendah dari pembiayaan sebelum ini. 4. Ini paling best untuk adik anda. Bila loan lama dah settle, nama adik anda akan bebas 100% daripada rekod hutang bank. Jadi, DSR dia takkan terganggu bila dia nak beli rumah baru kelak. Kalau anda ada masalah joint loan dengan adik-beradik atau nak Melissa bantu semak kelayakan pembiayaan rumah, boleh message kami.